wabarakatuh. Nama saya Nur Aida Sofia binti Muhammad Mustafa dari kelas Sejarah 1, merupakan pelajar PISMP ambilan 2024-2029. Hari ini akan membentangkan tindak balas masyarakat tempatan terhadap pengaruh British di Tanah Melayu yang merupakan tugasan 2, iaitu tugasan persembahan bagi subjek Sejarah Politik Tanah Melayu sehingga awal abad ke-20 dengan kod khusus SJHK 3023. Baiklah, sebelum kita pergi kepada pembentangan slide yang lebih lanjut, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan serba sedikit tentang bagaimana British datang menjajah Tanah Melayu. Baiklah, penjajahan British di Tanah Melayu bermula secara rasmi apabila termeterainya penjajahan Pangkor yang telah berlangsung pada tahun 1874. Peristiwa ini menjadi peristiwa yang penting kerana menjadi titik tolak kepada perubahan dalam struktur politik dan sosioekonomi negeri-negeri Melayu pada waktu ketika itu. Melalui perjanjian Pangkor ini, British telah menggunakan perjanjian ini sebagai tiket untuk membantu mentadbir bagi menstabilkan keadaan yang dikatakan huru-hara pada ketika itu. Namun hakikatnya mereka hanya ingin memperkukuh penguasaan dan pengaruh penjajahan mereka secara sistematik sahaja untuk kepentingan diri sendiri. Sebelum kedatangan British, sistem pemerintahan tradisional di Tanah Melayu ini berasaskan adat Melayu dan Islam, di mana kuasa yang paling tinggi dipegang oleh Sultan dan Sultan ini dibantu oleh pembesar empat libatan. Namun selepas perjanjian Pangkor ini termeterai, British telah memperkenalkan sistem residen di mana seorang pegawai British dilantik sebagai penasihat yang harus dirujuk dalam semua hal kecuali hal ehwal agama dan juga adat Melayu. Semua ini dilakukan untuk memperkuatkan pengaruh penjajahan mereka. Dalam praktiknya, residen British ni seperti contohnya J.W.W. Birch yang telah ditempatkan di Perak, beliau berperanan lebih daripada sekadar penasihat. Residen ni telah menjadi penguasa sebenar dalam pentadbiran negeri, manakala sultan-sultan dan raja-raja hanyalah boneka yang diletakkan di barisan hadapan saja, menyingkirkan kuasa politik raja dan pembesar Melayu tempatan pada waktu ketika itu. Daripada pelantikan residen-residen yang telah ditempatkan di beberapa negeri itulah yang menandakan permulaan kepada satu bentuk penjajahan politik yang halus tetapi menyeluruh dalam semua sistem. British ni dia telah menstrukturkan semula sistem pentadbiran Tanah Melayu melalui penubuhan negeri-negeri Melayu bersekutu pada tahun 1896 yang terdiri daripada negeri Perak, negeri Selangor, negeri Sembilan dan juga negeri Pahang. Kesatuan ni diletakkan di bawah satu pentadbiran yang berpusat dan seragam di Kuala Lumpur dengan residen general yang mengetahui seluruh sistem menjadi ketua untuk memutuskan segala arahan dan juga keputusan. Hal ini menyebabkan raja-raja Melayu kita telah kehilangan kuasa autonomi dan hanya berperanan sebagai lambang tradisi. Raja-raja Melayu tidak memegang kuasa yang mutlak dalam hal-hal seperti hal kewangan, hal perdagangan. Dari segi ekonomi pula, British telah membawa masuk dasar ekonomi kapitalis barat yang telah yang di mana berasaskan pengeluaran bahan mentah bagi pasaran global. Mereka ni telah membuka lombor-lombor biji timah di Lembah Kinta, Larut dan juga Kuala Lumpur serta memperkenalkan beberapa ladang getah secara besar-besaran di Selangor dan Negeri Sembilan bagi memenuhi keperluan tenaga buruh yang tinggi. Jadi British ni telah membawa segerombolan buruh Cina dan juga India secara besar-besaran untuk membantu tenaga kerja, sekaligus telah mengubah struktur demografi Tanah Melayu pada waktu ketika itu. Orang Melayu pula kekal di kampung bergantung kepada pertanian sara diri
dan tidak banyak terlibat dalam sektor moden. Pada ketika itu, buruh Cina telah ditempatkan di kawasan-kawasan bandar untuk melakukan perlombongan, manakala orang India telah ditempatkan di ladang estate untuk mengurus tanah-tanah dan juga ladang-ladang, manakala orang Melayu pula kekal di kampung untuk belajar dan juga bertani. Hal ini menyebabkan perpaduan antara tiga kaum ini tidak bersatu dan menyebabkan perpecahan dan juga perbalahan. Rentetan daripada peristiwa tersebut telah memberikan impak yang besar, dan antara salah satu impak tersebut termasuklah perubahan-perubahan yang menggugat kedaulatan politik dan juga identiti masyarakat tempatan pada waktu itu. Perubahan-perubahan ini telah menjadikan penjajahan bukan sekadar penguasaan fizikal, tetapi juga telah menyuntik minda dan juga struktur sosial masyarakat, yang menjadi akibat muncul pelbagai reaksi dalam kalangan masyarakat, sama ada reaksi yang menentang, neutral dan juga menerima. Antara reaksi tempatan termasuklah penentangan bersenjata seperti yang dipimpin oleh pahlawan-pahlawan Melayu seperti Datuk Bahaman, Tok Janggut, Haji Abdul Rahman Limbong, Mat Kilau, Mat Saleh dan juga Dul Said Pahlawanani. Seterusnya, penantangan diplomasi turut berlaku menjelang abad ke-20. Perubahan ini melahirkan pula gelombang baharu kesedaran nasionalisme Melayu yang diketuai dan dipacu oleh golongan pemikiran intelektual seperti Zainal Abidin dan Syed Sheikh Al-Hadi, yang mula menulis tentang kemajuan bangsa dan keperluan pendidikan moden dalam diri masyarakat pada ketika itu. Dari titik inilah perjuangan masyarakat tempatan beralih daripada penentangan fizikal berubah kepada perjuangan politik atau kita panggil sebagai diplomasi dan pemikiran, yang akhirnya membawa kepada gerakan kemerdekaan Tanah Melayu pada tahun 1957. Baiklah, sekarang kita akan pergi kepada slide-slide yang seterusnya. Mesti anda semua tertanya-tanya dan semua sudah umum mengetahui bahawa terdapat beberapa reaksi masyarakat tempatan terhadap penjajahan British ini. Antaranya ialah penentangan bersenjata yang telah diketuai oleh para pahlawan kita. Selain itu, melalui diplomasi yang telah dijalankan oleh para pembesar dan juga sultan-sultan dan raja Tanah Melayu pada ketika itu. Seterusnya ialah gerakan agama dan sosial, di mana telah berlaku gerakan islah yang menyeru kebangkitan umat Islam pada waktu ketika itu untuk bebas daripada penjajahan, dan akhir sekali ialah kebangkitan golongan intelektual ataupun kita panggil sebagai golongan pemikiran dan nasionalis yang menyeru rakyat ataupun masyarakat tempatan pada ketika itu untuk memupuk semangat cinta akan tanah air sendiri dan mempertahankan kedaulatan serta kejatian diri dalam diri masing-masing. Baiklah, sekarang saya akan menceritakan serba sedikit pandangan umum masyarakat Melayu. Persoalannya, bagaimana masyarakat Melayu ni melihat penjajahan British pada ketika itu dan apakah reaksi mereka, sama ada baik ataupun buruk. Baiklah, mari kita teruskan. Baiklah, semua sudah sedia maklum bahawasanya masyarakat Melayu pada zaman dahulu tidak terlalu berkembang. Maka mereka terdiri daripada golongan penduduk kampung yang ramai, para petani, para penternak, pedagang dan juga pengusaha tanah. Disebabkan Melayu ini, tanah Melayu kaya dengan hutan-hutan dan juga sumber mentah, maka banyak pengusaha tanah yang telah menjaga tanah-tanah mereka. Jadi masyarakat Melayu pada awalnya melihat
kedatangan British ke tanah Melayu ini sebagai satu harapan ataupun bentuk bantuan untuk menyelesaikan konflik dalaman antara pembesar negeri dan juga antara raja-raja tanah Melayu pada ketika itu, khususnya selepas berlakunya pergolakan tahta ataupun perebutan tahta di Perak, Selangor dan juga Negeri Sembilan. Tetapi apabila penjajah mula mengambil alih kuasa pentadbiran secara terang-terangan, rakyat mula sedar akan niat sebenar mereka, iaitu penjajah ini mahu menguasai hasil bumi sumber mentah dan melemahkan kuasa tradisional Melayu pada ketika itu untuk kepentingan diri mereka sendiri. Jadi penduduk kampung, para petani dan pembesar ni mula merasakan bahawa kedatangan British ke tanah Melayu ini berpotensi untuk menggugat kedaulatan raja serta hak-hak istimewa mereka terhadap tanah air mereka sendiri dan adat istiadat. Contohnya, apabila British telah memperkenalkan sistem cukai tanah dan juga mengawal hasil biji timah, menyebabkan masyarakat tempatan ni telah kehilangan ataupun telah hilang kebebasan untuk berdagang ataupun kebebasan ekonomi. Jadi apa yang dimaksudkan dengan hilang kebebasan ekonomi? Kehilangan kebebasan ekonomi ni bermaksud mereka ataupun para petani, pedagang dan juga peternak serta pengusaha tanah tadi tidak lagi bebas mengusahakan tanah mereka secara terang-terangan yang bertujuan untuk keperluan sendiri, iaitu menyara diri mereka sendiri. Sebaliknya, tanah pertanian tradisional ni mula dipindahkan kepada syarikat Eropah itu sendiri dan pelabur asing bagi tujuan ladang komersial untuk mengaut keuntungan untuk kepentingan diri mereka sendiri. Jadi petani Melayu ni dipaksalah menyesuaikan diri dengan sistem pasaran wang, sedangkan mereka sebelum itu hidup dalam ekonomi sara diri, iaitu menyara hidup mereka sendiri dengan menanam untuk makan dan bukannya untuk dijual. Namun walau bagaimanapun, walaupun mereka ini tertindas, petani Melayu tidak berdiam diri. Mereka sebaliknya bangkit untuk menentang dasar penjajah British yang telah menindas hak-hak rakyat miskin. Buktinya, apabila penjajah British ni telah memperkenalkan sistem cukai tanah dan juga mengawal beberapa hasil biji timah, dia telah mendorong kepada siri penentangan terbuka seperti pemberontakan di Pasir Putih dan juga kebangkitan Pahang yang akan saya ceritakan dengan lebih lanjut sebentar nanti. Baiklah, sekarang kita akan pergi kepada slide yang seterusnya. Berikutan peristiwa yang telah berlaku semasa penjajahan British telah menghasilkan reaksi masyarakat terhadap penentangan pahlawan, di mana pahlawan ni telah mengambil tindak balas dan juga masyarakat ni telah memberikan pandangan masing-masing tentang perjuangan mereka. Mari kita telusurinya bersama. Baiklah, berikut merupakan beberapa pahlawan tempatan yang saya akan kupas perjuangan mereka yang telah bersusah payah memperjuangkan kebebasan tanah air daripada penjajah British. Yang pertamanya ialah Tok Janggut daripada Kelantan, Pasir Putih, Haji Abdul Rahman Limbong yang telah memperjuangkan nasib rakyat Terengganu, Mat Kilau, Pahang dan juga Dol Said. Sebelum saya masuk kepada reaksi penentangan, mari kita lihat dulu bagaimana penentangan Tok Janggut ini berlaku. Baiklah, semasa Kelantan berada di bawah pengaruh British selepas termaktumnya Perjanjian Bangkok 1909 yang telah memindahkan negeri-negeri utara tanah Melayu daripada Taman Siam di bawah kekuasaan British. Walaupun penjajah British berjanji tidak akan mencampuri urusan agama dan adat Melayu, namun pada realitinya mereka mula memberi campur tangan dan memperkenalkan beberapa sistem pentadbiran baharu dan cukai tanah yang membebankan rakyat, dan perkara ini merupakan salah di sisi syariat Islam.
bagaimana punca penentangan Tok Janggut ini dapat berlaku. Jadi pada mulanya British ni telah melantik rakyat tempatan pada waktu ketika itu, iaitu Encik Abdul Latif sebagai pegawai daerah Pasir Putih. Namun beliau diperintahkan untuk mengutip cukai daripada penduduk tempatan. Namun walau bagaimanapun, cukai tanah yang tinggi dan cara kutipan yang agak kasar telah menimbulkan kekecewaan dan juga kemarahan dalam diri rakyat. Bagi Tok Janggut, tindakan penjajah ini bukan sahaja zalim, tetapi ia bercanggah sebenarnya dengan prinsip Islam. Kerana hal ini menyebabkan rakyat rasa tertindas dan miskin dilakukan tanpa keizinan pemerintah sah Sultan Kelantan pada waktu ketika itu. Jadi, apakah pandangan masyarakat Pasir Putih pada ketika itu terhadap penentangan Tok Janggut ni? Mari kita telusurinya bersama. Tok Janggut menolak untuk membayar cukai dan menyeru rakyat dan juga menentang ketidakadilan penjajah. Pada tahun 1915, gerakan penentangan Tok Janggut semakin memuncak apabila seorang pegawai British telah menghantar seorang polis untuk menangkapnya, dan telah berlaku beberapa perbalahan yang mendorong seorang polis itu terbunuh. Peristiwa ini menjadi titik tolak kepada pemberontakan secara besar-besaran di Pasir Putih. Tok Janggut bersama beberapa para pengikutnya telah menguasai kawasan Pasir Putih selama beberapa hari dan juga menubuhkan pentadbiran sendiri yang berasaskan hukum Islam dan keadilan rakyat. Namun, British ni telah segera menghantar pasukan tentera dari Kota Baru untuk menumpaskan pemberontakan tersebut. Dan pandangan masyarakat pula, mereka berpendapat bahawa walaupun pemberontakan itu telah gagal secara fizikal, namun semangat perjuangan Tok Janggut tidak akan padam. Bagi masyarakat Melayu, beliau dilihat bukan sebagai penderhaka, tetapi sebagai wira yang sejati yang berani mempertahankan maruah bangsa dan juga agama pada ketika itu. Tok Janggut bangkit bukan untuk kuasa, tetapi untuk menegakkan keadilan dan mempertahankan hak rakyat miskin daripada penindasan para penjajah. Seterusnya kita akan lihat reaksi masyarakat tempatan terhadap penentangan Haji Abdul Rahman Limbong di Terengganu. Terlebih dahulu kita lihat bagaimana kisah penentangan yang telah dilakukan oleh Haji Abdul Rahman Limbong. Jadi selepas perjanjian Bangkok 1909, Terengganu ni secara rasminya telah diletakkan di bawah jajahan British, walaupun mereka mempunyai sultan sendiri. British telah memperkenalkan sistem pentadbiran moden dan juga undang-undang baru yang mengabaikan hukum Islam dan juga adat tempatan di Terengganu pada waktu itu. Antara dasar yang paling mencuit kemarahan rakyat pada ketika itu ialah cukai tanah dan juga hasil pertanian yang membebankan rakyat yang miskin. Seterusnya larangan untuk membuka tanah tanpa permit kerajaan, sedangkan rakyat selama ini mengusahakan tanah mereka secara tradisi dan juga campur tangan British dalam hal pentadbiran negeri dan juga hasil bumi. Jadi Haji Abdul Rahman Limbong ni telah menegaskan bahawa kerajaan British telah menafikan hak-hak rakyat dan mengabaikan keadilan rakyat Terengganu pada ketika itu. Jadi pada tahun 1922, beliau telah menggerakkan rakyat untuk menentang dasar British secara aman pada mulanya. Beliau mengadakan perbincangan dan juga ceramah agama yang menyedarkan masyarakat tentang hak mereka dari sudut pandangan Islam. Pada tahun 1928, berlaku pemberontakan di Kuala Telemung dan juga Hulu Terengganu. Beberapa ratusan petani yang dipimpin oleh Haji Abdul Rahman Limbong telah merampas tanah kerajaan dan
mengusahakannya tanpa kebenaran British sebagai tanda mereka protes terhadap dasar yang tidak adil. British telah melihat tindakan ini sebagai pemberontakan dan telah menghantar tentera untuk mematahkan penentangan tersebut. Jadi, reaksi masyarakat terhadap penentangan Haji Abdul Rahman Limbong ni, mereka telah memandang beliau sebagai ulama pejuang yang mempertahankan hak rakyat miskin dan tidak gentar untuk menghadapi penjajah British demi menegakkan keadilan. Walaupun Haji Abdul Rahman Limbong tidak mengangkat senjata secara besar-besaran seperti pahlawan Tok Janggut, tetapi perjuangan yang dilakukan oleh beliau lebih bersifat kerohanian dan mematuhi prinsip Islam. Sejarawan pula berpendapat bahawa perjuangan beliau ini sebagai perlawanan bersifat agama dan juga ekonomi, iaitu penentangan terhadap penjajah yang melanggar hukum Islam dan menindas rakyat. Beliau dilihat sebagai pendahulu kepada kebangkitan nasionalisme Islam Melayu yang kemudiannya diteruskan oleh tokoh-tokoh seperti Burhanuddin Al-Hilmi dan juga Tok Kenali. Seterusnya kita akan lihat kepada reaksi pahlawan terhadap penjajahan British, iaitu pahlawan Mat Kilau. Jadi apa yang telah berlaku adalah selepas perjanjian Bangkok 1874, British ni telah mula memperluaskan pengaruh mereka ke seluruh tanah Melayu, termasuklah negeri Pahang pada waktu itu. Pada tahun 1888, Pahang secara rasmi diletakkan di bawah sistem Residen British dengan pelantikan G.P. Rogers sebagai Residen pertama. Campur tangan British pada ketika itu dalam urusan adat pentadbiran dan cukai telah menimbulkan ketidakselesaan. Mereka memperkenalkan sistem baharu yang telah membuang kuasa pembesar Melayu dan juga membebankan rakyat secara berat. Mat Kilau bersama ayahnya, iaitu Tok Gajah dan juga Datuk Bahaman, telah mengangkat senjata untuk menentang British secara fizikal. Mereka ni telah menggerakkan seluruh rakyat dari daerah Semantan, Pulau Tawar sehingga ke Jerantut Pahang untuk mempertahankan negeri daripada penjajahan British. Namun walau bagaimanapun, menjelang tahun 1895, British berjaya menumpaskan penentangan Mat Kilau dengan bantuan negeri jiran dan juga kekuatan ketenteraan moden yang mereka ada. Dan malangnya ramai pejuang telah ditangkap atau terpaksa melarikan diri ke hutan. Walaupun penentangan Mat Kilau telah menghadapi kegagalan, namun masyarakat tidak mengambil kegagalan penentangan itu sebagai sesuatu yang negatif. Sebaliknya, rakyat melihat Mat Kilau sebagai lambang keberanian dan juga kebangkitan bangsa Melayu yang telah berani menentang penjajahan yang menindas mereka. Perjuangan yang dianggap suci kerana berteraskan agama, adat dan juga memperjuangkan maruah bangsa pada ketika itu. Jadi, selain daripada itu, sejarawan juga berpendapat dan telah menilai perjuangan Mat Kilau sebagai gabungan antara nasionalisme, semangat cinta akan tanah air dan juga jihad agama. Beliau bukan sahaja memperjuangkan perjuangan fizikal dan bersenjata, tetapi juga telah memperjuangkan simbol kesetiaan kepada Sultan dan juga adat Melayu. Akhirnya kita sudah sampai ke penghujung untuk penentangan pahlawan sebagai reaksi terhadap penjajahan British. Kita akan bercakap tentang penentangan Dor Said dan juga reaksi masyarakat pada ketika itu. Jadi, yang pertama, bagaimana berlaku penentangan Dor Said? British pada awalnya telah mendakwa Naning berada di bawah wilayah Melaka dan oleh itu mereka ni telah mewajibkan untuk masyarakat membayar cukai sebanyak 1/10 daripada hasil tahunan yang telah mereka hasilkan
untuk menanam padi pada waktu itu. Namun walau bagaimanapun, beliau iaitu Daud Said telah menolak tuntutan itu secara tegas. Kerana bagi beliau, Nanning ni ialah negeri yang berdaulat, merdeka dan tidak pernah dikuasai oleh sesiapa pun. Malah hubungannya dengan Melaka sebelum ini hanyalah hubungan persahabatan dan perdagangan dan bukannya sebagai tanah jajahan. Daud Said tegas berpendirian bahawa membayar cukai kepada British sama sahaja mengakui penjajahan mereka, sesuatu yang bertentangan dengan maruah dan juga kedaulatan rakyat Nanning pada ketika itu. Setelah berperang sebanyak 2 kali, pertahanan Nanning ni akhirnya menemui ketewasan apabila pertarungan sengit yang telah diajukan daripada penjajah British. Daud Said terpaksa menyerah diri dan dibawa ke Melaka. Namun, atas budi bicara dan penghormatan terhadap keberaniannya, beliau tidak dihukum mati. Sebaliknya, beliau telah dihantar ke Mekah untuk mengelakkan sebaliknya beliau dibenarkan tinggal di Umbai, Melaka sehingga wafat pada tahun 1849. Jadi pandangan masyarakat terhadap penentangan Daud Said terhadap penjajah pada ketika itu ialah rakyat telah mengakui bahawa Datuk Daud Said sebagai wira sejati yang berjuang mempertahankan tanah air dan juga maruah bangsa Melayu daripada dijajah. Walaupun menemui kegagalan, perjuangan beliau telah menjadi permulaan kesedaran politik dan juga semangat cinta akan tanah air pada ketika itu. Sejarawan pula telah mengeluarkan pendapat tentang penentangan Daud Said sebagai penentangan Melayu pertama terhadap penjajahan British secara langsung. Beliau ni telah dianggap pelopor kepada perjuangan tokoh-tokoh yang selepasnya diikuti seperti Datuk Bahaman, Tok Janggut dan juga Mat Kilau. Perjuangan ini menunjukkan bahawa semangat mempertahankan kedaulatan sudah berakar umbi sebelum abad ke-20 lagi. Seterusnya kita akan melihat pandangan Sultan dan Pembesar terhadap penjajah British. Baiklah, sekarang kita akan melihat bagaimana reaksi Sultan Abu Bakar yang telah memerintah Johor pada waktu ketika itu. Bagaimana reaksi baginda terhadap penjajahan British. Bertentangan dengan reaksi pahlawan dan juga reaksi sultan dan para pembesar yang lain, baginda tidak menentang secara keras. Sebaliknya, memilih untuk berunding dan juga membina kepercayaan dengan penjajah British. Baginda sering melawat Singapura dan England untuk menjalinkan hubungan dengan pegawai tinggi British. Hubungan rapat ini membuatkan British telah menghormati Johor dan mengakui Johor sebagai negeri yang berdaulat dan tidak melantik residen seperti di negeri-negeri Melayu yang lain. Baginda juga telah memperkenalkan sistem pentadbiran moden, jabatan kerajaan, undang-undang bertulis dan juga sekolah bagi menunjukkan bahawa Johor mampu mentadbir secara sendiri tanpa bantuan dan campur tangan British. Tindakan ini telah meyakinkan British bahawa Johor adalah negeri yang stabil dan berdaya maju dan tidak memerlukan bantuan dalam mentadbir. Jadi berdasarkan kepercayaan yang telah diletakkan terhadap Sultan Abu Bakar Johor, masyarakat dan rakyat tempatan Johor sendiri secara umum tidak menentang British secara terbuka. Berbeza dengan negeri-negeri Melayu yang lain seperti Perak atau Pahang yang menentang secara keras-keras. Ini kerana rakyat Johor telah memberikan kepercayaan yang tinggi terhadap kebijaksanaan sultan mereka dalam menjaga kedaulatan negeri tanpa perlu berlakunya pertumpahan darah. Mereka telah melihat dasar baginda yang benar berhati-hati dan bijak dalam menjalinkan hubungan kerajaan dengan British sebagai cara yang terbaik
untuk mengekalkan kedaulatan Johor pada waktu itu. Rakyat juga telah menikmati kemajuan dan juga ekonomi seperti lada gambir, lada hitam dan juga pelabuhan sekolah. Hasil hubungan baik dengan kuasa asing, maka mereka tidak timbul rasa untuk memberontak kerana di bawah jagaan dan juga tiada ancaman. Seterusnya kita lihat pada reaksi pembesar pula, iaitu penentangan Datuk Maharaja Lela. Pada tahun 1874, British telah melakukan campur tangan dalam pemerintahan Perak melalui perjanjian Pangkor. Dalam perjanjian itu, British telah melantik J.W.W. Birch sebagai residen British pertama di Perak. J.W.W. Birch mula campur tangan dalam urusan pentadbiran dan juga adat tempatan, termasuklah urusan berkaitan cukai dan juga hamba. Perkara ini sudah tentu menimbulkan kegusaran pembesar dan juga kemarahan rakyat Perak pada ketika itu. Bagi mereka, tindakan Birch ini dianggap tidak bermoral dan juga tidak menghormati kuasa sultan juga adat Melayu pada ketika itu. Jadi, pada tahun 1875, beliau bersama pengikut telah membunuh Birch di Pasir Salak sebagai tanda protes terhadap penjajahan. Namun, penjajah pada waktu itu membalas kembali Perak dengan menangkap Datuk Maharaja Lela dan kemudiannya beliau menemui kematian apabila dihukum gantung pada tahun 1877 dan juga dikenang sebagai pahlawan yang berani mempertahankan maruah bangsa dan juga negeri Perak. Jadi, bagaimana reaksi masyarakat terhadap penentangan Datuk Maharaja Lela dalam membebaskan Perak daripada penjajahan ni? Jadi, masyarakat tempatan terutamanya di Pasir Salak, Kuala Kangsar dan juga kawasan sekitar Sungai Perak memberikan sokongan penuh terhadap tindakan Datuk Maharaja Lela. Mereka marah terhadap campur tangan British dalam urusan negeri, terutamanya apabila J.W.W. Birch tidak menghormati langsung adat Melayu dan juga kuasa sultan. Buktinya, ramai rakyat turut membantu secara langsung sama ada dalam perancangan atau melaksanakan serangan ke atas J.W.W. Birch tersebut. Tokoh lain seperti Datuk Sagor Pandakat, Maharaja Putih dan juga beberapa orang kampung Pasir Salak turut terlibat. Mereka telah menyediakan beberapa tempat persembunyian, makanan dan juga maklumat bagi membantu perjuangan yang telah diketuai oleh Datuk Maharaja Lela. Sekarang kita akan lihat pula reaksi golongan intelektual dan juga cendekiawan Melayu terhadap penjajahan. Zainal Abidin Ahmad ataupun dikenali sebagai Za'bar telah memperjuangkan tanah air daripada penjajah melalui tulisan dan ceramahnya. Za'bar ni telah mengkritik sikap malas dan juga pasif rakyat Melayu pada ketika itu semasa dijajah. Beliau ni telah menyeru orang Melayu supaya berusaha, berdikari dan juga bersatu untuk membina masa depan yang lebih baik melalui mata pena yang beliau pegang. Pemikirannya telah banyak mempengaruhi gerakan nasionalisme Melayu sekitar tahun 1930-an dan juga tahun 1940. Jadi reaksi masyarakat terhadap perjuangan Za'bar termasuklah golongan pendidikan Melayu seperti guru-guru, pelajar maktab Melayu, Kuala Kangsar dan juga pegawai kerajaan menyokong pemikiran Za'bar. Mereka anggap Za'bar ini sebagai pemimpin pemikiran bangsa yang berani dan juga menegur kelemahan yang ada dalam masyarakat Melayu pada ketika itu dan mengajak mereka untuk berubah melalui ilmu dan bahasa supaya bebas daripada penjajahan. Ramai dalam kalangan pendidik menjadikan tulisan Za'bar sebagai panduan untuk membina semangat kemajuan bangsa. Akhir sekali ialah reaksi golongan nasionalis awal. Nasionalis seperti Datuk Onn Jaafar telah menyatakan secara terang-terangan menentang penjajahan British dengan mengeluarkan beberapa pendapat. Beliau juga menolak melayan Union sebagai bentuk penolakan perpaduan sebagai teras kemerdekaan di mana beliau berusaha menyatukan perpaduan kaum dan akhirnya pendidikan dan kesedaran bangsa untuk membebaskan penjajahan fizikal dan juga pemikiran masyarakat Melayu. Jadi bagaimanakah pandangan reaksi masyarakat terhadap
penentangan Datuk Onn Jaafar terhadap penjajah British. Sebahagian masyarakat kurang bersetuju apabila beliau membuka pandangan ke arah Melaya untuk semua kerana dianggap terlalu liberal pada masa itu. Manakala golongan Melayu tradisional juga raja-raja menganggap beliau sebagai penyelamat maruah bangsa kerana beliau sudah cuba mempertahankan institusi Melayu dan juga menolak Malayan Union. Dan akhir sekali, golongan intelektual muda mengagumi keberanian dan juga visi politik moden beliau. Sekarang kita sudah sampai ke penghujungnya, iaitu kesimpulan. Baiklah, penjajahan British telah meninggalkan kesan yang mendalam terhadap sejarah bangsa Melayu. Ia bukan sahaja sekadar kisah kehilangan kuasa politik dan ekonomi, tetapi juga mengisahkan tentang kebangkitan jiwa dan juga kesadaran bangsa terhadap erti kebebasan sebenar. Dalam penderitaan dan penindasan yang telah dirasai, lahir semangat baru yang membina asas perjuangan nasionalisme Melayu pada waktu itu. Rakyat mula memahami bahawa kemerdekaan tidak akan datang bergolek dengan mudah. Sebaliknya, memerlukan pengorbanan, keberanian dan juga kesatuan hati. Perjuangan tokoh-tokoh terdahulu telah membuktikan bahawa walaupun jalan perjuangan mereka berbeza dan berliku-liku, tetapi matlamat mereka tetap satu, iaitu mempertahankan kedaulatan tanah air dan maruah bangsa Melayu. Jadi menentang penjajahan bukan kerana benci kerana bangsa asing semata-mata, tapi kerana cintakan tanah air yang telah lama menjadi lambang identiti dan juga warisan nenek moyang. Terima kasih kerana telah mendengar perbentangan saya tadi berkenaan dengan tugasan 2 perbentangan bagi sejarah politik awal tanah Melayu sehingga awal abad ke-20.